Anak saya bernama Safia Adawiyah binti Muhammad Hafiz, berumur 16 tahun. Cabaran yang Safia Adawiyah hadapi, keadaan sekeliling. Ada kalanya keadaan sekeliling tu boleh mengganggu penghafalan dia, dan paling yang dia kata mengganggu ketika dia uzur. Itu akan menjejaskan sedikitlah dia punya hafalan. Kadang-kadang bila dia uzur terlalu lama, dia akan boleh lupa apa yang dia dah hafal. Tapi saya cuba nasihatkan cepat-cepat recap balik. InsyaAllah, Alhamdulillah dia boleh. Ustazah memberikan semangat yang tak putus-putus dekat Safia Adawiyah untuk menghafal. Walaupun mungkin dalam keadaan dia tertekan, mungkin dalam keadaan dia uzur yang lama, tapi Ustazah tetap memberikan dorongan. Akhlak dia memang terjaga, Alhamdulillah. Adab dia sangat terjaga. Dia lebih berkhidmat bila berada di